Aku nak tengok dekat belakang ni. Kena buat turun dulu. Nak turun lah. Kena buat turun dulu. Wow. Dia sikit tengok macam mana. Wow. Ni tengok. Cantik ni. Ada sound special eh. My YouTube channel Hakim. Apa-apa, Hackmo. Welcome back to my YouTube channel Hakim. Apa-apa? Hackmo. Alright guys, so hari ini kita nak beli RC. Ya, kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Kereta control. Kereta control. Kita nak beli RC yang tengah viral sekarang ni. Nama dia RC D-Max. Betul. RC D-Max. Kau rasa happy tak? Excited tak? Aku rasa betul-betul happy lah. Sebab apa? Dulu waktu kecil memang susah nak main kereta ni. Susah nak main kereta. Sekarang dah bekerja boleh beli lah. Sekarang ni memang betul. Sekarang ni kalau harga 200 pejam mata. Dulu harga 200. Wish, buat pakai kertas je guys. Betul. Jadi apa-apa pun korang kena support video ni sampai habis. Dan kita nak kena pergi beli RC ke ni? Betul lah. Betul lah. Kereta control. Kereta control Jom apa-apa kita jumpa. Kita bukan jumpa, kita kena gerak. Gerak. Let's go. Bye-bye. So kita dah sampai sekarang dekat kedai RC Kedah. Okay, tak apa. Jom kita tengok kita punya RC. Let's go, kita cari, jom. RC. Oh, Baby Shark dudu-dudu pun ada. Uish, kita dah jumpa. Tengok RC. Okay, kita dah jumpa RC dia. Kita tengok kat dah rambang mata tu. Aku dah kata-kata tangan ni nak bayar ni. Kata tangan? Kau rasa warna apa lawa? Warna apa Aku, uish, putih ni lawa tapi rim dia kita kena tengok paling matching dia. Pin ni lawa kan tanya. Pin ni lawa? Anak dia Blackpink lah. Kena compare semua ni. Kita pilih lah. Kita tengok RC apa yang ngam. Kita pilih, kita buat pembayaran. Kena beli apa RC mana tu? Kita tengok RC apa? Kena RC mana? Ada warna hitam, ada warna pink, hijau, merah. Aku nak tengok dekat belakang ni. Kena buat turun dulu. Nak turun lah. Kena buat turun dulu. Wow. Oh my god! Wow. Nampak dah. Kau bawa kat sana. Uish, ada warna biru. Warna apa? Uish. Oh, ini lawa. Ini yang cantik-cantik di Sorok. Cantik dia semua. Wish bagi aku Sebenarnya tak ada bini lagi. Kalau ada bini kau pun kena dah. Kita buat test dan bayar. Kita jumpa dekat rumah. Ciao. So okay guys, kita dah sampai rumah. Jadi inilah RC dia. Satu warna pink, satu warna hitam. Jadi kita nak unboxing lah. Kita unboxing satu je lah. Unboxing yang warna pink ni. Okay. Ni. So, 2, 3. Aduh. Jadi inilah RC dia. Bagi satu remote. Ada turbo. Kita tengok dalam dia sikit, tengok macam mana. Wow. Tengok. Cantik ni. Ada sound special Jadi dia bagi cas. Ada 2 cas lah. Kiranya ini yang version ada turbo lah. Tengok. Dia ada bagi tayar. Cantik tayar. Ada disk juga ni. Sebenarnya kita dah cas dah tadi dekat kedai tu. Kedai tu cas kejap. Di sini juga. Turbo. Jom, sekarang ni kita nak main kat luar. Let's go. Jadi sekarang kita pakai yang tayar drift. Kita nak tengok performance dia macam mana. Let's go. Sekarang kita RC dia best tu. Kalau tengok orang selalu tukar tayar, tukar rim. Jadi itulah performance dia, drift dia memang kalau main tu memang best. Jadi macam yang aku janjikan dekat korang, kalau video ni boleh cecah 15,000 view dekat
channel ni aku akan buat giveaway. Aku akan bagi kat korang. Korang drop je komen. Korang komen kenapa korang nak menang RC dan korang tinggal nombor telefon. Jadi bila dah capai target tu, aku akan call. Dekat komen tu aku pilih secara random dan kita akan call dia. Dia lah pemenang dia untuk RC warna pink. Komen dia dengan RC D-Max.